Yang pertama dia tersumbat tu, tengok pipe tu jadi apa. Aircon ni pun dah lama tak servis juga ni. Berada di Federal Tinggi 2, kita buat servis aircon juga tu air dia pun bocor keluar ikut dinding. Jadi kita kena tengok dulu kenapa, apa masalah dia. Yang pertama dia tersumbat tu, tengok pipe tu jadi apa. Nampak ada pipe tapi dah tersumbat dengan daun-daun semua. Jadi hose pipe tu dia putus, dia kena kat dinding, lepas tu air masuk dalam lah. Macam tu. Jadi kita sambung pipe tadi, kita tengok sini air dah menitik. Air dah laju menitik keluar. Kat sini masih lagi tak ada. Kita buat tadi, dah settle, bersih, berkilat. Siap ni saya dah servis dah bersih semua. Indoor dengan outdoor saya servis pakai chemical service. Okey. Air dah tak ada menitik lagi kat sini. Air kat luar dah menitik dah. Dah laju air menitik dah. Ya, dah okey dah, tak ada lagi dah air keluar kat sini.